اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يسوره ويقوم إيمانا واحتسابا. أما بعد، muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita melakukan kesyukuran kepada Allah. Malam ini malam yang ke-7 Ramadan, kita masih lagi di dunia dengan Allah dengan kesihatan, nikmat kekuatan, lapangan masa yang dapat kita menghidupkan agar kita bersama-sama berkumpul dalam surau, dan insya-Allah bersama-sama kita melaksanakan salat tarawih untuk malam yang ke-7 malam ini. Cuma tazkirah sebelum tarawih. Dia tempat lain, cara lain. Ada yang tempat isyak macam kita semalam saya pergi boleh sebuah isyak. Cuma lepas isyak ni timing itu cantik sikit. Belajar. Kemudian ada yang sempat 4, ada yang sempat 8, ada yang sempat habis, sempat winti habis. Masing-masing dengan pandangan masing-masing. Kalau sempat 4, dia nak ikutkan. Kalau sempat 8, saya lagi orang balik. Sempat winti dia berada. Jadi tak ada masalah di sana. Dalam pengisian yang paling utama kita mengisi mengusahakan Rasulullah Muhammad malam-malam Ramadan kita. Salat sebagai qiyam, tazkirah sebagai peringatan untuk menambahkan semangat dan motivasi kita dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Cuma nak tanya, sini apa tu boleh? Apa? Sekarang di Kuning Square, ingatkan 8. Dia mula dengan tazkirah dan Aisyah 20 di sebelah orang. Dapat apa? Muslimin muslimat rahimahullah. Pada kesempatan tazkirah pada malam ini, saya nak bawa antara perkara penting yang boleh untuk kita menghiasi hari-hari bulan Ramadan kita. Itulah yang disebutkan sedekah. Karena Nabi SAW sebutkan seorang yang sangat pemurah, dan dalam bulan Ramadan Nabi lagi-lagilah pemurah, sehingga disebutkan sehingga pemurahnya Nabi itu lebih daripada rih mursal, angin yang pelan berjalan bertiup. Maknanya peluang yang ada dalam bulan Ramadan cantik, dia sebut tabung darat. Itu bahagian daripada harta yang kita simpan untuk akhirat kita. Maknanya hak yang kita belanjakan pada yang Allah sedekah ini, kita memang merasai bahawa dia keluar. Memang dia keluar dalam kehidupan kita di dunia, tetapi dia tersimpan di hari akhirat nanti. Ia bukan sekadar akhirat dan malah di alam barzakh lagi. Kita akan melihat kelebihan daripada infak fisabilillah. Sehingga disebutkan dalam kitab Ziarah ke Alam Kubur karangan Imam Jalil As-Suyuti bahawa kalau nak sekiranya seseorang yang mati bila dibangunkan semula, maknanya dia diberi peluang untuk hidup. Diberi peluang untuk hidup, maka apakah ibadah yang dia nak menjadi mula-mula sekali dia nak buat? Ada sembahyang, baca Quran, zikir, selawat. Maka disebut sedekah. Karena sedekah ini Allah bersalawat ala Sayyidina Muhammad adalah ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Cubalah kita baca satu ayat dari surah Al-Baqarah 261 yang menjelaskan kelebihan infak fisabilillah, sedekah. Iaitu yang ini umum, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berkata lagi Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tandingan
kemungkinan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan infak fisabilillah, sedekah. Kama tadi habba seumpama sebiji benih ambatat sab'a sanabila, tumbuh pada benih tadi itu pokok 7 cabang. Sab'a sanabila 7 cabang. Fi kulli sumbulah, setiap cabang tadi 100 biji. Maknanya keadaan dia sebagai analogi dalam ayat tersebut 700 kali ganda. Kalau kita masuk tabung itu sikit, makna ibarat daripada analogi yang Allah berikan dalam ayat tersebut, kita beroleh sikit 7 kita ada 10 ringgit 7. Kalau dah kita bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan ganjaran yang kehidupan kita di dunia sehingga penuh tabung kita. Maknanya masuk tabung, keluar penuh bokeh. Masuk sikit, keluar penuh bokeh 700. Sehingga masuk balik, masuk balik dan masuk keluar banyak lagi. Itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu ataupun tidak Allah beri cash setiap amalan hamba-hamba Allah ini, orang beriman ini, sebagai Allah menguji keimanan. Itu tadi, bila seseorang itu yang mati, bila diberikan peluang untuk hidup, apa yang dia dapat dulu? Ila ajalin musamma fa asaddaqa, disebut dalam surah Al-Munafiqun. Kalau diberi satu tempoh kepada Allah nak matikan dia, diberikan peluang, ditempohkan lagi, apa yang dia buat? Fa asaddaqa, dia bersedekah. Itu kelebihan daripada sedekah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini yang disebutkan bahawa Nabi SAW yang paling pemurah lagilah dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyadari hakikat kelebihan sedekah itu sendiri, kemudian dalam bulan Ramadan. Jadi banyak cara yang boleh kita nak menghiasi bulan-bulan hari-hari dalam bulan Ramadan kita dengan sedekah. Satu katilah tabung, ada jalan kita bolehlah mampu sikit-sikit, 5. Tidak ada masalah pada jumlah yang kita nak itu, kita nak masuk. Menurut kemampuan yang kita ada banyak, alhamdulillah. Maka banyak itulah yang akan kita nikmatinya nanti, awali lagi di alam barzakh. Jadi dalam hari-hari kita ada, mana kita memperuntukkan hari-hari kita dapat bahagian daripada infak. Banyaklah dimakan orang berpuasa tidak. Masih kira tiap-tiap hari yang berpuasa. Begitu bahagian kita. Perlu jadi logo, ada setengah tempat logo, ada setengah tempat taman. Kalau masjid di taman, itu majlis pada yang taman. Taman di semalam atau minggu malam. Kalau taman ini, taman mana semalam maka itu bahagia yang boleh kita nak Allah SWT menyertai. Demikianlah hari-hari setiap malam yang lalu ataupun hari-hari yang lalu ada bahagianya kita menafkahkan daripada harta kita pada jalan Allah. Yang utamanya tak lain dan tak bukan Allah SWT Muhammad tak tahu buat tadi. Tapi dalam mari berjemaah di surau ini. Maka dalam bulan Ramadan ini Allah SWT Muhammad pastinya surau ini diimarkan oleh ramai dalam kalangan hamba Allah. Kenapa dalam bulan Ramadan ramai, bulan lain kurang? Itulah bahagiannya kelebihan Ramadan. Selain daripada hadis yang masyhur yang kita dengar selalu, di ujung hadis itu maksud tidak syaitan, dibelenggu di rantai syaitan. Bulan lain syaitan beratur maksud kita berdoa kita jalan di masjid, jalan di surau, ada rumah. Bulan Ramadan tak ada. Kemudian di sana semangat kita di siang hari kita berpuasa, kita mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahagian daripada yang nak menceburkan kita kepada kejahatan. Yang di situlah titik yang syaitan nak berdoa. Pusat tempat syaitan berada. Orang tahu syaitan itu diikat, tapi nafsu itu ada. Itu Allah sebut dalam surah
Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sebenarnya nafsu itu inna nafsa la'ammaratun bisu'i. Nafsu itu sering menyuruh untuk buat sunnah. Illa ma rahima rabbi, melainkan dengan rahmat Allah. Ayat itu cerita Nabi Yusuf. Dalam tafsir orang sebut bahawa kerana fitrah manusia. Fitrah manusia ini bila lelaki perempuan, keinginan lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak berlelaki. Bagi sebut dalam tafsir bahawa pada diri Nabi Yusuf itu ada keinginan. Baik itu disebutkan dalam hadiah lain, tiada antara dua orang lelaki perempuan yang bukan mahram, melainkan yang ketiganya syaitan. Apa sebab itu? Sebab itulah seruan untuk menjauhi zina ni, seruan untuk larangan zina ni, dia seruan dia bersifat la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Apa sebab tadi? Bila yang ketiga daripada dua orang lelaki perempuan yang bukan mahram, dua-duaan syaitan yang ketiganya, maka kemungkinan besar berlakunya zina. Tak ada lain dah. Tempat sembunyi pula dua lelaki perempuan, syaitan mari goda pula, buat bukan ada orang nampak. Maka tu bila mai larangan Allah itu datang dengan lafaz taqrabu, maknanya kita hampir bahaya. Lagi mana wala taqrabu mal al-yatim, jangan menghampiri harta anak yatim. Kita yang diberi amanah nak mengurus anak yatim, harta anak yatim adalah kita, atau kita menguruskan. Kalau harta tu dalam poket kita, artinya kata dekat. Bila kita dekat dengan harta anak yatim tu, boleh jadi tak kita nak bunuh. Ada kemungkinan kalau syaitan kalau kita untuk menggunakan harta anak yatim. Demikianlah perkara-perkara yang lain kita sebutkan contohnya bahawa dalam kehidupan kita ni, bulan Ramadan ni, bulan yang mulia, bulan yang kita nak kena perlu ambil peluang. Baik itu bulan Ramadan ni disebut lagi madrasah. Madrasah ni sekolah. Maknanya Allah nak sekolahkan kita dalam bulan ni, nak sekolahkan kita bagi jadi apa? Ayat 183 surah Al-Qasas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak sekolah kita supaya kita habis Ramadan jadi orang yang bertakwa. Itulah matlamat utama puasa bulan Ramadan. Itu Allah mudahkan kita dengan Allah belenggu syaitan. Kita mudah puasa mudah, malam-malam Ramadan kita mudah. Kalau tarawih ni dulu bulan lain. Tarawih ni ada bulan lain, tak ramai macam ni tak ada. Tak ramai macam ni. Sebab apa tadi? Bulan Ramadan ni special dia sendiri. Kelebihannya dia sendiri. Dengan rahmatnya Allah, datangnya keampunan Allah. Rahmat Allah semua dalam bulan Ramadan. Siapa-siapa yang banyak dosa, bulan Ramadan lah bulan peluang untuk dia nak mendapatkan keampunan Allah. Siapa-siapa yang pasal jauh daripada Allah, bulan Ramadan lah peluang untuk dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Maka bulan ini bulan yang penuh kemuliaan. Dan banyaklah perkara-perkara yang boleh kita hiasi selain daripada sebut tadi itu sedekah. Antara yang paling utamanya adalah tadarus Quran, tilawah Quran. Sunatnya tadarus. Ada malaikat datang kepada Nabi malam-malam Ramadan fi kulli lailatin min Ramadan, datang kepada dari tadarus dengan Nabi. Setiap malam. Semalam sejuzlah. Karena habis setahun, sebulan itu sekali patah. Dia bukan begitu. Sebulan Ramadan sekali patah. Nabi tadarus. Jadi kita ambil peluang kita tadarus dan ambil sunnahnya Nabi. Kalau tak mampu tadarus, nak sedia masa kerana tadarus ni bukan seorang-seorang. Seorang-seorang yang tak nama tadarus, namun tilawah baca sendiri. Tadarus ni kelebihan dia kita dapat memperbaiki bacaan. Kita duduk 8 orang untuk baca sikit-sikit seorang. Maka dalam baca tadi itu ada kesilapan ditegur. Kalau kita baca seorang-seorang, betul-betul lah. Kalau salah pun betul juga. Tak ada orang tegur. Itu kelebihan daripada tadarus. Cuma bila masa tak ada untuk tadarus,
anak kita ni tentang masa. Maka tidak menjadi masalah. Kita teruskan dengan usaha untuk tilawah. Mudah-mudahan dalam sebulan Ramadan ini dapat sekali petang sebagaimana Nabi SAW sekali petang. Bagaimana kita lihat para alim ulama, imam-imam masyhur, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, bagaimana mereka mujahadah dalam bulan Ramadan dengan membaca Quran, tilawatul Quran. Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan Ramadan. Masya-Allah. Lalu di sana ada petikai. Kita nak petikai Imam Sa'ad. Kita nak nisbah diri kita nak petikai Imam Sa'ad. Tak kenal. Kita tak hafal Quran. Kita baca mujahadah. Kita nak baca boleh guna buku Quran boleh baca. Berbezalah imam-imam besar ni yang hafal 9 tahun hafal Quran dah. Dia tu mana kepala. Bawa kereta boleh baca, motor boleh baca, jalan kaki boleh baca. Kita nak baca kena bermasa. Dia kata lagu mana bukan sami kata. Boleh. Kalau tuan saya tengok YouTube 30 juzuk dengan bacaan hadap 8 ke 9 jam. 30 juzuk. Jadi kalau 9 jam 18 jam boleh. Lainlah kalau baca apa yang laju sekali khatam 14 jam. Dua khatam berapa jam? Lebih. Tidak. 9 jam. Mana boleh. Sebab orang yang hafal Quran lagi dia murajaah, dia ulang-ulang lagi cepat tempo bacaan. Lagi cepat. Kadang kita jarang baca ni boleh jadi 30 minit atau 40 minit sejuzuk. Orang yang dah mahir, dah lancar 20 minit ke dapat dah sejuzuk. Kadang lebih pendek lagi masa dia 18 minit. Kalau 20 minit dah sejam 3 juzuk. 10 jam sekali Quran. 20 jam. Masih boleh. Jadi kita ni jangan kita nak menafikan apa tu kita sebut kelebihan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada orang hebat. Kita hari ni mudah mustahil. Seolah macam nak menolak perkara khariqul adat. Dia bila pada orang tertentu ni, walaupun kita nak pelik, mustahil tapi tidak mustahil. Walaupun pelik tapi tidak mustahil. Kenapa perkara khariqul adat itu boleh berlaku? Mencari adat. Ada hamba Allah sebab kita ya semua 24 jam sehari. Tapi ada hamba Allah itu boleh masanya seorang macam-macam lagi. Banyak macam dia boleh buat. Kita sedih. Itu perkara-perkara tertentu yang kita tidak boleh nafikan kemuliaan dan kelebihan yang Allah beri kepada hamba-hamba Allah tertentu. Ini hari ini mudah saja orang Islam ini tak boleh tahu. Ini kita mahu Nabi tahu. Bahawa perkara dalam bab ibadah yang bersifat umum, baca Quran, zikir, selawat, doa, tidak ada halangan. Malah tidak bertemu dengan satu ayat dan satu hadis. Allah melarang, Nabi melarang untuk baca ni ayat Quran, untuk berzikir, untuk selawat, untuk berdoa, tentu masa larangan. Cuma yang mari serangan larangan-larangan ini hanya diikat dengan Nabi ya. Sebab Nabi tak buat, kenapa kita nak buat? Wahai hadalih umum sudah memadai. Seruan untuk baca Quran, seruan untuk banyak berzikir, Badrullah dzikran katsiran, seruan untuk banyak selawat, seruan untuk banyak berdoa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Cukup dari itu sebagai membolehkan bacaan doa di untuk isi masa mana baca doa apa. Sedangkan bila masuk awal kata doa kita kita baca Quran dalam Yasin malam Jumaat, malam Yasin malam Jumaat. Salahnya di mana? Pada mereka salahnya sebab Nabi tak baca. Pada kita betul sebab seruan umum untuk membanyakkan baca Quran. Seruan untuk membacakan Al-Quran itu khususnya disebutkan dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacalah mana-mana yang mudah daripada Al-Quran. Kita berasa Yasin itu dapat itu kita lebih banyak baca Yasin. Anak kita nak puasa kita baca Yasin. Masuk baru kita bawa baca Yasin. Orang dekat nak mati baca Yasin. Orang mati pun kita baca Yasin. Walaupun malah dia ada surah-surah lain. Orang dekat nak mati surah mana yang pertama? Surah Al-Rahman. Di surah Al-Kitab. Kadang-kadang ini menjadi surah Al-Rahman. Cuma tak salah nak baca surah lain. Kerana ia bahagian daripada Quran saja. Ya.
Sepatutnya bila orang baca Quran digalakkan. Kerana baca Quran cukup dalil baca Quran man qara'at min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la kullu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun. Itu apa nama fadilah baca Quran. Menurut huruf yang dibaca. Kalau baca Yasin berapa huruf? Berapa ada? Saya boleh kira. Ayat ada 83 huruf. Kita tidak suruh disibuk nak kira huruf. Hari ini orang disibukkan nak cari ini Nabi buat atau buat, tak perlu. Bila perkara itu ibadah, dirinya ibadah, baca Quran, zikir, selawat. Ni selawat kita antara tarawih ni pun dipertikaikan oleh golongan tertentu. Nabi tak buat ni kata dengan selawat. Selawat itu dah dirinya ibadah. Bukan selawat sebelum salam. Kalau selawat sebelum salam kan bagi kita ada selawat. Sebelum salam ni kata Imam Zara bagi Allahumma salli ala Muhammad. Bolehlah nak serang. Ni selawat tu selepas salam. Sedangkan selepas salam yang pun boleh buat dalam balik, boleh nak bertanda, boleh nak makan, boleh buat. Ini kita kata salah faham tentang ibadah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, khususnya dalam Ramadan yang mulia ini, yang kita ambil kira tekor. Ini tak boleh ni kita tak ada buat, kita jangan buat. Kalau kita melihat diri yang ibadah, kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan ini. Kerana dalam bulan Ramadan ini Allah gandakan amalan-amalan kita. Ya, baik baca Quran, zikir, selawat, doa, dan amalan-amalan sunat. Perbanyakkanlah. Kita masih lagi ke awal Ramadan, masih banyak lagi yang kita perlu hiasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada kita dan juga kesihatan. Yang sihat penting. Pada sihat inilah memudahkan kita beribadah. Kadang kita sakit barulah kita merasai nikmat sihat. Kerana sakit ni nak ibadah tu keluar kekuatan dia. Jadi kita berdoa agar Allah beri kekuatan, kesihatan, kelapangan untuk memudahkan kita melaksanakan amal soleh dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita beroleh tingkatan ataupun matlamat puasa itu sendiri. Jadi itulah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Jadi sekali itu aku maaf ya segala kesilapan dan boleh jadi terlajar sedikit masa. Tapi tak apa tak 8 rakaat kalau 20 dan yang juga 8 yang kuat. Jadi mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Setiap malam kita dapat hadir melaksanakan jemaah tarawih. Kerana beza. Kalau kita tak berjemaah sembahyang sendiri itu suasana mulai. Memang kita kata boleh. Walaupun kalau diikat dengan Nabi, pokok yang kata Nabi begini, Nabi buat ni, Nabi tidak berjemaah setiap malam. Setiap malam bermula zaman Sayyidina Umar. Itu tutup sama balik. Zaman Sayyidina Umar 20 rakaat dan berjemaah tiap-tiap malam. Zaman Nabi 8 rakaat berjemaah bukan tiap malam. Dan 8 rakaat Nabi itu, apa nak klaim itu Nabi 8 rakaat bukan baca pendek-pendek dan tuan banyak. 8 rakaat itu boleh pergi 3-4 jam. Baik Sayyidina Umar berubah sedikit cara kaifiahnya dengan bacaan yang pendek dengan dalam rakaat yang panjang. Kalau zaman kita lagi ya tuan-tuan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kemudian nama kita ni akhir zaman. Kalau nak ikut Nabi baca yang panjang tak boleh dah. Dia kata ikut Nabi, betul ikut Nabi 3 jam, 4 jam, 8 rakaat 3 jam 4 jam. Kita 8 rakaat 25 minit. Ikut Nabi dah. Pada rakaat dia boleh jadi, tapi pada caranya masa dia tak boleh. Sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan kemudahan. Bila kita berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.